Suami je rasa isteri berubah dan makin gemuk sejak dapat anak kan, jadi dah tak menarik tubuh badan dan sebagainya. Sedangkan dia pun berubah juga. Pertama sering kita lihat di My Sakina dan juga berlaku di luar sana kan, di social media semua. Memang antara isu-isunya adalah mengabaikan kesejahteraan fizikal antara satu sama lain. Masalah kesihatan mental, ini rasa banyak isu yang mungkin terlepas pandang kan. Jadi ini semua sebenarnya berlaku pada hampir semua orang, termasuk diri saya. Ini adalah fasa-fasa kehidupan yang kita semua akan tempuhi. Macam mana kita tempuhi tu, yang itu yang membezakan. Jika kita tak tahu tentang fasa kehidupan yang berlaku ni, kita akan jadi disillusion. Maknanya kita fikir hidup ni akan sentiasa sepatutnya a bed of roses dia macam tu kan. Tetapi macam mana pun kita manusia, jadi ujian tu tetap ada dan kita sendiri sebenarnya berubah mengikut setiap fasa kehidupan. Jadi kita berubah dari segi fizikal macam tadi sebut kan, kesejahteraan diri tu kan, maknanya kita pun sebenarnya berubah daripada sudut fizikal, pasangan kita pun berubah dari sudut fizikal. Perkara itu sepatutnya mematangkan kehidupan kita, dan bila kita semakin matang, kita boleh berfikir dengan lebih panjang lagi dan boleh mampu untuk melihat implikasi yang berlaku.